Bagaimana kalau saya beritahu anda wujud satu falsafah purba yang boleh menjadikan anda kebal terhadap dugaan hidup? Satu sistem yang telah digunakan oleh maharaja, hamba, panglima perang dan usahawan selama 2000 tahun untuk mengekalkan ketenangan di tengah kekacauan. Ini bukan sihir, ini stoikisme. Dan dalam 7 minit akan datang, anda akan mempelajari bagaimana prinsip-prinsipnya yang ringkas dapat mengubah pandangan anda terhadap dunia secara drastik. Mari kita jelajahi Yunani Purba dan Rom, tetapi bukan untuk syarahan sejarah yang membosankan. Kita mencari alat praktikal untuk minda. Stoikisme bermula di Athens, tetapi benar-benar mencapai kemasyhuran di Rom berkat 3 individu yang sangat berbeza. Seneca, penasihat terkaya kepada Maharaja kejam Nero; Epictetus, bekas hamba yang menjadi salah seorang guru terhebat; dan Marcus Aurelius, orang paling berkuasa di dunia, Maharaja Rom. Jika ia berkesan untuk mereka dalam zaman mereka yang penuh cabaran, ia pasti akan berkesan untuk kita juga. Jadi, bagaimana kita ingin memulakan kajian stoicism yang ringkas ini? Dengan idea utama yang menjadi asas kepada segalanya. Dan inilah agaknya alat yang paling berkuasa, namun pada masa yang sama, paling mudah bagi para stoik. Mereka menggelarkannya dikotomi kawalan. Bayangkan hidup anda dalam bentuk 2 bulatan. Satu bulatan kecil yang bersinar terang, itulah bulatan kawalan anda. Di dalamnya terdapat pemikiran anda, pertimbangan anda, keputusan dan tindakan anda. Itu sahaja. Ini adalah empayar peribadi anda, di mana anda adalah penguasa mutlak. Mengelilinginya pula adalah satu bulatan besar yang tidak bersempadan, meliputi perkara-perkara yang di luar kawalan anda, seperti pendapat orang lain, kesesakan lalu lintas, cuaca, masa lalu dan peristiwa dunia. Para stoik berkata, seluruh kebimbangan dan penderitaan kita muncul apabila kita cuba memaksa perkara-perkara dari bulatan luar masuk ke dalam bulatan kawalan kita. Kita marah pada kesesakan lalu lintas, seolah-olah kemarahan kita boleh menyuraikannya. Kita risau tentang kritikan, seolah-olah kerisauan kita akan membuat orang itu mengubah pendapatnya. Ini sama seperti cuba mengawal angin, tidak berguna dan hanya meletihkan. Rahsia ketenangan adalah menumpukan 100% perhatian dan usaha anda hanya pada bulatan kecil anda. Bukan pada apa yang berlaku kepada anda, tetapi pada bagaimana anda bertindak balas terhadapnya. Di sinilah letaknya satu-satunya dan kekuatan sebenar anda. Mari kita ambil contoh praktikal. Bagaimana prinsip ini berfungsi? Siapa lagi kalau bukan Marcus Aurelius, stoik yang paling terkenal. Bayangkan, dia adalah Maharaja Rom, manusia paling berkuasa di muka bumi ketika itu. Nampak gayanya, dia mampu mengawal apa sahaja yang dia inginkan. Namun, dia lebih bijaksana. Dia sedar sepenuhnya bahawa dia tidak boleh mengawal pengkhianatan di Senat, wabak penyakit yang memusnahkan empayar, atau serangan puak barbar di sempadan. Jadi, apa yang dia lakukan? Setiap malam, dia akan duduk dalam khemah yang sejuk semasa kempen ketenteraan dan menulis. Dia menulis diari peribadi yang kini kita kenali sebagai meditations. Ini bukan buku untuk tatapan umum, tetapi perbualan jujur dengan dirinya sendiri. Dia sentiasa mengingatkan dirinya berulang kali. Tugasmu bukanlah untuk menewaskan semua musuh atau mengubah dunia. Tugasmu adalah untuk menjadi seorang yang baik pada saat ini. Bereaksi terhadap apa jua yang berlaku dengan keberanian, keadilan dan kebijaksanaan. Dia sentiasa mengalihkan tumpuannya kembali kepada lingkaran kawalan dalaman dirinya. Jika orang yang paling berpengaruh pada zamannya melihat kekuatan dalam mengurus diri sendiri, bukan dunia, mungkin ada sesuatu yang boleh kita pelajari
bukan. Mari kita beralih pula daripada maharaja kepada penasihatnya, Seneca. Berbeza dengan Marcus Aurelius yang berada di puncak kuasa, Seneca pula berada dalam kedudukan yang jauh lebih goyah. Beliau adalah salah seorang individu terkaya di Rom, seorang dramatis terkenal dan ahli politik berpengaruh. Namun, beliau mempunyai satu masalah yang agak spesifik. Ketua beliau ialah Maharaja Nero, dan Nero secara jujurnya bukanlah ketua yang terbaik. Bayangkan saja seorang pemimpin paling toksik, tidak dapat diramal dan cerewet yang boleh anda bayangkan, kemudian darabkan dengan 1000. Setiap hari Seneca pergi bekerja tanpa mengetahui sama ada dia akan dipuji atau diperintah untuk dibunuh. Apa yang boleh dia kawal dalam situasi ini? Sudah tentu bukan kemarahan mendadak Nero dan bukan juga paranoidnya. Seneca hanya boleh mengawal dirinya sendiri, tindakannya, nasihatnya dan maruahnya. Beliau mengajar bahawa peristiwa luaran, malah ancaman kematian daripada seorang zalim sekalipun, tidak dapat menjejaskan benteng dalaman kita, melainkan jika kita sendiri mengizinkannya. Hidupnya menjadi latihan ekstrim dalam mengekalkan ketenangan diri, dan pengajarannya masih relevan sehingga kini untuk sesiapa sahaja yang berdepan dengan individu yang sukar atau tekanan di tempat kerja. Sekarang, kita tinggalkan puncak kekuasaan dan beralih ke lapisan masyarakat yang paling rendah untuk bertemu Stoik Agung ketiga, Epictetus. Kisah hidupnya barangkali yang paling luar biasa. Epictetus adalah seorang hamba abdi. Dia tidak memiliki apa-apa, malah tubuh badannya sendiri pun bukan miliknya. Menurut legenda, tuannya yang kejam dalam kemarahannya pernah memulas kakinya. Epictetus dengan tenang berkata, "Hati-hati, nanti kamu patahkannya." Tuannya terus melakukan perbuatannya dan tulang itu pun patah. Epictetus hanya menambah, "Saya sudah beritahu." Dia tidak menjerit, tidak menangis dan tidak merayu. Mengapa? Kerana dia sudah lama memahami rahsia utama stoikisme. Badannya boleh dibelenggu rantai, kakinya boleh dipatahkan, dia boleh dijual atau dibunuh. Semua ini adalah perkara luaran, di luar kawalannya. Namun fikirannya, pertimbangannya dan pilihannya kekal bebas sepenuhnya. Ia membuktikan bahawa kita boleh jadi hamba di luar namun raja di dalam diri. Epictetus menunjukkan bahawa kebebasan sejati tidak bergantung kepada keadaan luaran. Ia adalah satu keadaan fikiran, dan jika seorang bekas hamba mampu menemui kebebasan dalam keadaan sebegitu, maka apakah yang menghalang kita untuk mencarinya dalam masalah harian kita? Namun, tunggu sebentar. Setelah mendengar kisah-kisah tentang maharaja dan hamba yang kekal tenang menghadapi maut, mungkin timbul satu persoalan yang wajar dalam fikiran anda. Bukankah fahaman Stoik itu merujuk kepada individu yang kelihatan kaku, menekan segala emosi dan bertindak seperti robot? Ini adalah salah satu salah faham terbesar mengenai falsafah stoikisme, dan ia sering membuatkan ramai orang salah faham ataupun menjauhinya. Mari kita jelaskan salah faham ini sekarang. Falsafah Stoik tidak menyuruh kita menjadi tidak berperasaan. Sebenarnya, ia menggalakkan kita untuk berfikir secara rasional. Bayangkan emosi anda itu seperti lampu amaran pada papan pemuka kehidupan anda. Kemarahan, ketakutan, kesedihan, semuanya menyala bukan tanpa sebab. Ia menyampaikan maklumat penting tentang apa yang sedang berlaku kepada anda. Orang biasa apabila lampu kemarahan menyala, serta-merta memecut dan mula menjerit. Seorang stoik pula, apabila melihat lampu itu menyala, akan berkata kepada diri sendiri, "Baik, bertenang. Apa punca isyarat ini? Adakah reaksi saya ini wajar? Adakah ia akan membantu saya
menyelesaikan masalah atau hanya akan memburukkannya lagi. Matlamatnya bukan untuk menghancurkan papan pemuka agar tidak melihat lampu-lampu itu. Sebaliknya, matlamatnya adalah untuk menjadi pemandu yang mahir yang memahami maksud setiap isyarat tersebut dan membuat keputusan yang bijak berlandaskan pertimbangan, bukannya menurut impuls pertama secara membuta tuli. Jadi, bagaimana untuk menjadi pemandu mahir emosi anda? Kaum Stoik mempunyai pelbagai latihan mental yang praktikal, dan salah satu yang paling terkenal tetapi juga yang paling menakutkan pada pandangan pertama ialah premeditasi keburukan, atau seperti yang kita panggil hari ini, visualisasi negatif. Bunyinya agak gelap, bukan? Tetapi sebenarnya ia adalah alat yang sangat berkuasa untuk mencapai ketenangan jiwa. Begini cara ia berfungsi. Setiap pagi sebelum memulakan hari, luangkan beberapa minit dan bayangkan dengan tenang apa yang mungkin tidak kena. Bukan untuk panik, tetapi sekadar sebagai fakta. Anda mungkin terlewat ke mesyuarat penting. Komputer anda mungkin rosak. Orang yang anda harapkan mungkin mengecewakan anda. Anda juga boleh membayangkan kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Pekerjaan, kesihatan, orang tersayang. Mengapa perlu melakukan ini? Ada dua tujuan. Pertama, anda bersedia secara mental untuk kemungkinan kesulitan, dan jika ia berlaku, anda tidak akan terperangkap. Anda sudah mempunyai perancangan dan impak emosi akan menjadi lebih ringan. Kedua, dan ini yang paling penting, selepas premeditasi ini, anda membuka mata dan menyedari bahawa semua ini belum berlaku. Komputer anda berfungsi. Orang tersayang anda berada di sisi dan anda akan mula menghargai apa yang anda ada dengan lebih mendalam. Ini adalah benteng terhadap stres dan penawar yang kuat untuk sikap terlalu selesa. Jika latihan sebelum ini terasa agak membebankan, yang seterusnya ini pula akan memberikan anda rasa ringan dan perspektif yang lebih luas. Ia dinamakan pandangan dari ketinggian. Ini pada dasarnya adalah meditasi terpandu yang pernah diamalkan oleh Marcus Aurelius untuk mengatasi beban memerintah sebuah empayar. Lakukan ini dalam fikiran anda sekarang juga. Bayangkan anda melayang meninggalkan kerusi anda dan naik ke atas. Anda melihat bilik anda, kemudian rumah anda, bandar anda. Segalanya menjadi semakin kecil. Anda naik lebih tinggi, melihat negara anda seperti sehelai peta, kemudian seluruh planet ini, sebiji berbola kecil biru putih dalam kegelapan yang sunyi. Namun, jangan berhenti di situ. Terbanglah lebih jauh, melepasi bulan dan Marikh, keluar dari sistem suria kita, sehingga galaksi Bima Sakti kelihatan seperti sebuah lingkaran cahaya di tengah berbilion-bilion galaksi lain yang serupa. Dan kini, dari ketinggian yang memukau ini, cuba fikirkan masalah anda, tentang pertengkaran yang mengganggu fikiran anda, tentang tugas di tempat kerja yang menyebabkan tekanan. Apa yang berlaku kepada semua itu? Ia telah hilang. Ia menjadi begitu mikroskopik sehingga tidak dapat dilihat. Latihan ini bukan cara untuk lari dari masalah. Ia adalah cara untuk melihat skala sebenar masalah tersebut. Ia segera mengikis keegoan dan mengingatkan kita bahawa kebanyakan kebimbangan kita hanyalah ribut dalam cawan di atas sebuah planet kecil dalam alam semesta yang tidak berkesudahan. Kita sudah belajar untuk fokus pada apa yang dalam kawalan kita dan melihat masalah dari perspektif yang lebih luas, seolah-olah dari angkasa lepas. Tetapi, apa sebenarnya yang perlu menjadi tumpuan? Apakah matlamat utama seorang Stoik? Di sinilah kita sampai kepada satu lagi idea revolusioner yang mungkin kedengaran agak kuno.
Kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Apa maksudnya? Orang Stoik tidak menganjurkan untuk hidup dalam kemiskinan atau menolak kejayaan. Mereka berkata, kesihatan, wang, reputasi yang baik, semua ini memang bagus. Namun, semua ini hanyalah pilihan yang diingini, sesuatu yang baik untuk dimiliki, tetapi tidak mempunyai nilai sebenar pada dirinya sendiri. Maksudnya, bonus yang menyenangkan dan bukannya matlamat utama dalam permainan kehidupan ini. Satu-satunya perkara yang mempunyai nilai sejati dan mutlak adalah kualiti kepribadian anda, kebijaksanaan, keadilan, keberanian dan kesederhanaan anda. Mengapa ini mengubah segalanya? Kerana ia memindahkan nilai diri anda ke tempat yang sepenuhnya di bawah kawalan anda. Projek anda gagal, tetapi anda bekerja dengan jujur dan memberikan yang terbaik. Dari sudut pandang Stoik, telah berjaya. Anda dikritik secara tidak adil, tetapi anda membalas dengan tenang dan bermaruah. Anda sekali lagi berjaya. Ini membebaskan anda daripada perlumbaan berterusan mengejar hasil luaran dan membolehkan anda mencari kepuasan dalam proses itu sendiri, iaitu menjadi seorang insan yang baik di sini dan sekarang. Kita sentuh satu topik yang sering kita cuba elak. Kita akan bercakap tentang kematian. Bagi kaum Stoa, ada istilah khas untuk ini. Memento mori, frasa Latin yang bermaksud ingatlah kematian. Kedengarannya agak muram, sama seperti teknik visualisasi negatif, bukan? Namun, bagi kaum Stoa, ia bukanlah penyebab kemurungan. Sebaliknya, ia adalah sumber motivasi dan kejelasan yang paling ampuh. Bayangkan setiap hari anda seolah-olah satu kehidupan yang kecil dan setiap pagi adalah kelahiran semula. Kesedaran yang berterusan bahawa waktu kita terbatas ini berfungsi sebagai penapis yang sangat ampuh. Ia membantu menyingkirkan segala yang tidak penting, dendam, perselisihan kecil, sikap bertangguh, ketakutan akan pandangan orang lain. Semua ini akan serta-merta hilang nilainya apabila kita berdepan dengan hakikat bahawa hidup ini ada penghujungnya. Memento mori bukan untuk duduk meratapi nasib atau bersedih. Ia adalah seruan untuk bertindak. Ia adalah soalan yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri setiap hari. Jika hari ini adalah hari terakhir saya, adakah saya akan melakukan apa yang saya rancang? Dan jika jawapan tidak, itu terlalu kerap muncul, ini petanda sudah tiba masanya untuk kita membuat perubahan. Amalan ini mendorong kita untuk tidak menangguhkan perbincangan penting, tidak takut mengambil risiko demi impian, dan menghargai setiap saat yang kita luangkan bersama orang tersayang. Jadi, kita sudah belajar menerima apa yang tidak dapat kita kawal. Tetapi, bagaimana pula jika berlaku sesuatu yang benar-benar buruk? Bukan sekadar kesesakan lalu lintas, tetapi masalah besar seperti penyakit, kehilangan pekerjaan atau pengkhianatan. Stoicisme menawarkan jawapan radikal untuk ini yang terangkum dalam frasa amor fati atau cinta akan takdirmu. Ini mungkin idea stoicisme yang paling sukar untuk diterima, namun pada masa yang sama paling membebaskan. Ia menganjurkan agar kita bukan sekadar berdamai atau bersabar dengan apa yang berlaku, tetapi untuk menerima dan malah mencintainya. Mengapa? Kerana sebarang usaha melawan realiti, melawan apa yang sudah pun terjadi, hanyalah pembaziran tenaga. Ia sama seperti menjerit pada hujan, berharap ia akan berhenti. Amor fati bukan bermaksud pasrah secara pasif. Sebaliknya, ia adalah penerimaan yang aktif. Ia adalah mengatakan kepada diri sendiri, baiklah, ini sudah terjadi. Aku tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi aku boleh menerima kenyataan ini sebagai satu ketetapan, seperti peraturan baharu dalam permainan ini, dan bertindaklah sebaik mungkin berpandukan itu.
Ini mengubah seseorang dari mangsa keadaan menjadi arkitek kepada tindak balasnya sendiri. Seneca pernah berkata, api menguji emas dan kesengsaraan menguji orang yang kental. Amor fati adalah keputusan untuk melihat setiap kejadian, walaupun yang paling tragis sekalipun, bukan sebagai kutukan tetapi sebagai peluang untuk menyerlahkan kekuatan dan kualiti terbaik dalam diri kita. Konsep amor fati membawa kita secara langsung kepada salah satu frasa stoik yang paling kerap dipetik dan sangat digemari oleh Marcus Aurelius. Halangan itu adalah laluan. Dalam dunia moden ini, idea ini telah dipopularkan oleh Ryan Holiday dalam bukunya yang berjudul sama. Apakah maksudnya? Ini bermakna bahawa setiap masalah, setiap halangan, setiap kesukaran yang kita hadapi bukanlah penghalang di laluan kita. Ia adalah laluan itu sendiri. Bayangkan anda bersenam di gym. Anda tidak mengeluh tentang beratnya barbel. Bukan? Berat barbel itu sendirilah yang menjadikan anda lebih kuat. Sama juga dalam kehidupan. Pelanggan yang sukar bukanlah masalah, tetapi adalah medan latihan untuk kesabaran dan kemahiran rundingan anda. Kesilapan yang tidak dijangka dalam projek bukanlah satu bencana, tetapi peluang untuk belajar menyelesaikan masalah yang tidak standard dan menjadi lebih teliti. Apabila anda mula melihat dunia melalui prisma ini, seluruh realiti anda akan berubah. Masalah tidak lagi menjadi punca tekanan dan sebaliknya menjadi sumber pertumbuhan. Setiap halangan bertukar menjadi anak tangga yang mengangkat anda lebih tinggi. Dan anda mula bukan sahaja mengatasi kesukaran, bahkan mencarinya, memahami bahawa itulah yang menjadikan anda lebih baik, lebih bijak dan lebih kuat. Baiklah, kita sudah mendalami banyak idea hebat. Dikotomi kawalan, pandangan dari atas, mencintai takdir, amor fati dan mengubah halangan menjadi laluan. Namun, bagaimana kita nak jadikan semua teori ini sebagai amalan harian? Kerana falsafah tanpa tindakan hanyalah sekumpulan kata-kata indah semata-mata. Dan para stoa mempunyai jawapan yang sangat konkret untuk soalan ini, iaitu amalan menulis jurnal, bukan sekadar jurnal biasa yang hanya mencatat kejadian harian. Sebaliknya, ia adalah jurnal stoik khusus yang berfungsi sebagai alat untuk melatih minda. Pada waktu pagi, seorang pengamal stoik akan meluangkan beberapa minit untuk mempersiapkan diri menghadapi hari yang akan datang. Dia akan bertanya kepada diri sendiri soalan-soalan seperti, apakah cabaran yang mungkin saya hadapi hari ini? Dengan siapa orang yang mungkin menjengkelkan saya akan berurusan? Bagaimana saya dapat mengaplikasikan prinsip stoik untuk bertindak balas dengan bijak dan tenang? Ini ibarat latihan mental untuk menghadapi hari tersebut. Pada waktu malam pula, sebelum tidur, dia akan membuka jurnalnya semula untuk menganalisis hari yang telah berlalu. Dia bertanya pada diri sendiri, apa yang telah saya lakukan dengan baik? Di mana saya tersilap? Adakah saya mengalah kepada kemarahan atau ketakutan? Apa yang boleh saya lakukan dengan lebih baik? Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri. Sebaliknya, adalah penilaian diri yang jujur dan membina, sama seperti seorang atlet yang meneliti prestasinya selepas latihan. Tabiat ringkas ini yang hanya memerlukan 10-15 minit sehari membolehkan kita sentiasa menentukan kompas dalaman diri dan mengubah falsafah daripada teori kepada kemahiran hidup yang nyata. Perkara yang paling menakjubkan apabila mempelajari stoicisme ialah menyedari bahawa individu yang paling fasih merumuskan idea kebebasan dalaman adalah seorang hamba. Epictetus cacat kaki dan dimiliki oleh seorang tuan yang kejam. Malah, mengikut legenda, tuannya sendiri yang mematahkan kakinya.
Namun, Epictetus berpendapat bahawa tuan yang sebenar ialah individu yang menguasai fikirannya sendiri. Walaupun tubuhnya boleh dirantai, tetapi pertimbangan, pilihan dan kehendaknya tetap bebas. Pada masa yang sama, tuannya, walaupun mempunyai kuasa penuh, adalah hamba kepada kemarahan, ketakutan dan keinginannya sendiri. Ini satu ironi, bukan? Falsafah yang menjadikan seorang hamba lebih bebas daripada tuannya. Stoicism bukan tentang berwajah dingin atau menekan perasaan. Sebaliknya, ia adalah sistem operasi untuk minda yang membolehkan kita mengekalkan ketenangan dan kejelasan dalam apa jua keadaan. Mengajar kita membezakan antara perkara yang boleh kita ubah dan yang tidak boleh, serta mencari peluang dalam setiap halangan. Inilah jalan menuju kekuatan dalaman dan kebebasan yang hakiki. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga tamat. Jika idea-idea ini anda rasa bermanfaat, jangan lupa tekan butang like dan langgan saluran ini agar tidak terlepas episod baharu. Dan sekarang, soalan untuk anda. Prinsip Stoicism yang paling relevan dalam hidup anda buat masa ini? Kongsi jawapan anda di ruangan komen. Kami tidak sabar untuk membacanya.